Okay, Assalamualaikum. Hari ni ada sebuah Exora CPF bocor dekat oil seal top converter. Kalau nak tahu oil seal top converter tu mana, ni kat sini. Ni oil seal top converter. Dia akan menahan minyak daripada top converter tu bocor keluar area housing. Okay, so kereta ni kita check, dia bukan masalah oil seal dia keras. Oil seal ni lama-lama dia haus. Walaupun lembut, dia boleh haus ni. Boleh tengok sini. Dia loose, dia haus ni. Lembut-lembut, tapi dia haus. So kalau kita tengok yang baru ni, dia beza nampak tak bukaan dia tu? Kita boleh tengok kawasan ni. Tu beza dia. Dia tak semestinya keras tau. Dia haus, lembut lagi pun, tapi dia haus pun sama juga, dia bocor juga. Okay, itu saja. Assalamualaikum.